Tajuk yang pertama. Ini aku mancing puyuh itu guys. Ikan puyuh ni pun dah bergaduh-gaduh dah. Ada yang ini pun ekor dah tak ada dah ni. So cara nak pasang ni, kita pasang letak kat atas ni. Okey, macam ni lah. Okey. Ini kena guys. Ini kena. Okey, ini kena. Assalamualaikum guys. Selamat datang guys. So guys, pagi tadi aku ada mancing puyuh. So adalah dapat dalam berapa ekor macam tu. Lepas tu ada yang saiz besar, ada yang saiz kecil guys. So yang kecil tu aku ingat aku nak buat tajuk guys. Tapi yang kecil tu aku dapat lebih kurang boleh tahan lah. Yang aku tunjuk hasil pagi tadi. And saiz semua lebih kurang dalam 3 jari, 2 jari macam tu lah. So untuk petang ni aku nak pilih dulu saiz ikan puyuh yang nak buat tajuk. Lepas tu sekejap lagi aku nak cari batang pelepah sawit lah yang muda-muda kan, nak buat tajuk untuk esok. So petang ni aku macam just nak prepare dulu lah. Jadi esok pagi aku tinggal boleh pasang lah tajuk kan. So tak bosan guys. So guys, jom kita tengok hasil dia dulu. Ni aku ada lebih kurang dalam 5 ekor anak puyuh. Puyuh kecil lah, yang saiz boleh buat tajuk. Contoh macam ni. Masa kecil ni memang sesuai guys nak main tajuk kan. Tajuk aruan saiz segini sedap lah. Okey, kecil sikit tajuk. Kalau saiz segini sedap buat tajuk. Okey. So lagi kita cek batang untuk tajuk nanti guys. Assalamualaikum guys. Okay guys, pagi-pagi selamat pagi guys. Okay geng. So sekarang ni kita dah sampai dekat spot untuk kita nak tajuk. Kita dah standby tajuk. Ni ada bawa dalam 6 batang yang kita dah sediakan semalam. So aku bawa set casting aku sekali. Sambil tunggu tu aku nak try casting kat tempat lain lah. So jom kita test pasang tajuk yang pertama. Ni aku mancing puyuh itu guys. Ikan puyuh ni pun dah bergaduh-gaduh dah. Ada yang ini pun ekor dah tak ada dah ni. So cara nak pasang ni, kita pasang letak kat atas ni. Okey, macam ni lah. Okey. Dia sebenarnya boleh je guys nak pakai ikan lain, tapi aku suka ikan puyuh sebab ikan puyuh ni dia tahan sikit. Dia lasak sikit. Kalau pakai ikan sepat boleh, tapi dia cepat mati. So ini aku pakai ikan puyuh yang kecil ni. Okey, ini pun dah ada. Lepas tu yang ni pula. Ikan puyuh semua ekornya dah kontot-kontot dah guys. Gaduh. Okey, siap.
Okay guys, so kita pasang ini dulu. Kita pasang kat sini guys. So pasang dia, biar ikan tu separa air je ni. Kita cocok. Okay, lepas tu letakkan separa air je ikan ni. Macam tu. So kita pasang satu lagi. Ni kita buat tak jauh-jauh pun. Sini. Okay. Biar ikan dia macam tu. Aku suka guna ikan puyuh sebab ikan puyuh ni dia tahan masak. Dia tak cepat mati. Kalau pakai ikan ikan sepat, dia cepat mati. Ikan puyuh ni dia tahan masak sikit. Okay, kita biar. So yang ini kita pasang dekat sini guys. Kat sini. Nak sini ya. Okey. Settle. Satu kat sini. Ni. Lepas tu dua lagi dekat belah sini dengan sana tu. Okey, so dekat parit ni aku pasang 3 lah. Lepas tu kat sini satu. Okey. Lepas tu ujung sana satu guys. Belakang pelepah sana tu satu. Dan satu lagi kita pasang kat sini. Situ. Nampak tak? So total ada 6. Okay, jadi sementara menunggu ni aku pun bawa set casting. Jadi aku nak try mancing casting lah dekat spot-spot belahan tu. Belahan pun ada spot. Jadi sementara tunggu tajuk sini, kita try casting haruan kat tempat lain dulu guys. Strike. Okay. Alhamdulillah. Okay. Strike guys. So ni dia. Terbaik guys. Pakai SP kalau putih. Okay. Alhamdulillah.
Strike. Okey. Strike kedua guys. Alhamdulillah. Okey lah. Alhamdulillah, terbaik guys. Aduh. Okay guys, so jom kita cek tajuk. Sekarang ni dah pukul 11.30, 11.35. So tadi lepas aku pasang tajuk kat sini, aku bawa set pancing casting aku ni, aku try dekat kebun-kebun sebelah sana. Jadi kita try tengok tajuk jap. Aku sebab malas nak tinggal tajuk lama-lama guys. So kita try tengok. Okay, ya ni ada lagi. Anak puyuhnya pun masih kuat lagi tu. So tu ada lagi. Tengok lagi. Okay, sana pun lagi guys. Nampak ikan puyuhnya masih kuat lagi tu. So yang ni pun lagi. Sebelah sana. Sana lagi. Ni, ini kena guys. Ini kena. Okay, ini kena. Ini kena. Oh tu guys. Alhamdulillah. Ini kena guys. Okey. Alhamdulillah yang ni kena guys. Okey, ni mata kail ni lah guys. Nampak mata kail ni. Okey, kena seko. Okey, alhamdulillah. Boleh tahan saiz. Okey, alhamdulillah, terbaik. Strike pertama. Tajuk yang pertama dah kena guys. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah terbaik. Okey geng, so itu sajalah video untuk kali ni. Casting sambil melaju. Alhamdulillah casting aku dapat 2 ekor. Dan tajuk tadi daripada 6 dapat seekor je guys. Yang lain tu ada yang lepas, ada yang tak ada guys. So seekor je lah yang lekat. Jadi tak apalah macam mana. Jadi itu alhamdulillah, tu je lah rezeki yang ada untuk ini. Okay guys, jadi macam biasa guys, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan button subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi di next video akan datang guys. Okay, bye bye. Assalamualaikum.